Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya, masih dan sama juga, iaitu 16 September 2024 Masehi bersama dengan sudah bertukar dah tarikh 13 Rabiul Awal lah. Okey, untuk sekarang ni pukul 8 pukul 8 6 minit malam ni rumah kak saya lagi. Rumah saya sana lagi ada dalam 200 lebih kurang 200 meter lagi lah rumah saya sana. Tadi saya nak buat video dari report awal sebab biasa malam tak ada aktiviti mana dah, tak perlu dimasukkan dalam ni lah ruangan ni sebab melepas waktu maghrib, jadi kena buat lalu lah. Saya boleh buat lalu, malah diklik lagi malah nak buat dah. Jadi report untuk ini saya akan masuk ke kalau ada aktiviti malam ni pada ni lepas hari Isyak ke ataupun pada ni lah, saya akan masuk ke dalam report. Saya akan bawa kepada dari report untuk esok lah pula, untuk sesi 16 bulan pula. Okey, sekarang ni pukul 8 16 September. Hari ni 16 September 2024 Masehi. Sekarang ni 13 September dah. Okey, untuk sesi 16 September 2024 Masehi bersamaan dengan 12 Rabiul Awal Melodi Rasa dan juga 13 Rabiul Awal masuk adik. Jadi dua lah. Okey, untuk sesi video daripada bulan ni malam pagi tadi tadi lepas buat video dari report. Okey, pukul berapa? Pukul 9 lebih tak? Lewat malam rumah kat saya keluar tidur tu sambungan internet tu. Lepas tu saya tidur lewat sikit lah. Tadi saya tidur sikit. Pada pukul 2 jugalah. 2.30 malam. 2.30 pagi. Lepas tu saya bangun dari pukul 9 tu sedar. 2 kali sedar dah. Sedar tu sedar tak tengok je. Sedar kali kedua tu pukul 4.20 pagi. Lepas tu sambung lagi. Lepas tu saya mengoci dah 5.30 saya koci, 5.30 saya koci, 5.40 saya koci, pukul 6 saya koci, pukul 6.30 saya koci. Jadi saya bangun tersedar pula dalam pukul 5.34 pagi. Bangun tu cepat-cepat lah saya bangun, terus mandi terus pergi ke tempat tu lah, terus pergi ke masjid lah. Yang balik lah dah lah. Masa mandi tu 5.40 saya pergi lah, betul lah pergi lah, ada 5.40 naik pagi. Saya terus pergi ke singgah sini sekejap, ambil baju Melayu sini, lepas tu terus pergi. Begitu saya molek azan maknanya ada masa panjang sikit lah pada kemarin berambak dengan semaya Isya lagi. Lepas tu malam maya dah. Lepas tu maknanya lepas tu pergi semaya itulah, semaya tadi masjid. Lepas tu tunggu semaya subuh dengan tazkirah sekejap, pergi makan cek dos biasa, makan sarapan sana. Hari tak ada kerja Melodi Rasa kan. Lepas tu beli ada kedai nasi lemuk, ada baru buka pula, kedai baru buka. Hari ni kali pertama saya putera beli situ. Murah. RM2 nasi banyak tapi kurang sikit. Murah tapi banyak nasi, lebih nasi pada lauk tu tak padan dengan nasi lah. Maknanya banyak makan nasi sajalah, lebih lagi. Jadi sepatutnya kena buat separuh ataupun bagi 3 waktu ya. Padan dengan harga RM2, baru padan dengan harga RM2 ni tak tahu, takut nak promosi hari mula-mula ni. Promosi sungguh nasi banyak. Tapi boleh kira lah makan tu dari segi rasa dia tu okey lah. Tapi lembek sikit nasi tadi. Lepas tu panjang hari ni duduk sini. Tak ada pergi rumah lagi lah sejak pada pukul 5 tadi. Sejak pada 5.40 tadi tak ada di mana. Mana duduk mai sekitar kawasan ni. Sejak subuh tadi lah. Isya tak tahu nak pergi ke dah. Maghrib tak pergi. Dahulu semaya sini. Lepas tu bagai sapa tadi kan. Bagai sapa 1.30 tu
Udah balik mak internet duk download video dan internet ke apa Facebook ke apa semua layar Facebook tu. Terus saya pun setengah tu saya tidur lah. Tidur dalam pukul 12 tadi. 12.40 saya tidur. Bangun kejut dalam pukul 1.20 tadi. Orang kata bagi pedak dia lah. Saya pergi pedas tsunami tu kan. Tsunami tu. Pukul 3 baru saya buat review dah. Benda sampai pukul 1.20 lagi. Ah. 1.20. Bukan 1.20. 1.40 kat dia. 1.40 bukan 1.20. 1.40. Baru lahu sebelum lagi. Masa saya tengah tidur tu dah masa tak nyentuh hari tu dah dengar bel lahu 1.18. Dalam 1.40 kejap. Saya tidur ayah. Tidur ayah gitu dah dengar bel lahu lah. Mau tidur tu dah pukul 12 lebih tu. Dalam 1.40 tadi. 1.40 baris tu sapa. Pada tu sapa. Dari 33 ya lah. Dah ada. 28. Dia mahal gitu. Agak mahal daripada kelas Selangor tu. Lepas tu saya balik. Lepas selesai tu. Nak pergi ke kedai Fikri biasa. Tadi dari pukul 5.30 tu. Lepas maya asas sini. Saya pun nak betul kedai tu. Tiba-tiba. Bekas penghulu tu panggil. Anak saudara dia sambut. Cucu saudara dia lah. Anak saudara dia sambut. Cucu saudara dia. Anak-anak pada IG tu dia buat majlis. Naila Sofia. Birthday yang ke-4 tahun. Bukan mengejut Dengan mengejut saya tak ada hadiah ke apa lah. Saya pergi makan lah. Lagi pun dia berada. Itu pergi makan gitu lah. Lepas tu tak ada nak kostum lah. Tak ada cosplay lah. Makan tu. Yang baik kok ada. Tak cosplay. Saya kata tak apa lah nak kalau gitu nak gelabik lah tak usah tak payah lah. Makan ya. Lepas tu makan apa semua. Lepas tu sudah tu lepas tu saya balik lah dalam suku tu Fikri buka kedai. Saya pun lepas sudah makan juga. Patutnya budak tu lah. Dia sambut 29 September ni. Khalif Irfan tu. Birthday dia. Lepas tu saya pun next tengah saya lepas sudah minum air tu, saya terus mari sini lalu. Ambil lalu benda ni bagi lalu ke dia. Tu lah. Pasal bagi ada dah kan tak sabar pula nak suruh pada budak tu. Muka dia demand lama dah. Ya demand lama dah, minta lama dah kan. Muka dia tengok saya pergi ke Arfam lah kan. Arfam sepupu dia tu. 4 September 4 April lalu birthday dia. Saya bagi pedal juga. Pedal natural beli Tanjiro tu. Sekali yang kostum complete set. Cuma rambut subah dengan slipper tak ada. Wish tak ada. Saya bagi dah pada tu. Sofia 5 bulan Januari Nezuko jadi. Lepas tu sesal lah dia ada lepas tu ni pun saya bagi juga lah. Ni pun Tsunami dia tak ada bersih kanak-kanak. Dia tak ada kostum bersih kanak. Dia ada jubah gitu je. Supaya ni lah. Supaya ni. Supaya ni. Dia ada model gini ya. Bersih kanak-kanak. Tapi hak saya kanak-kanak pun tak ada. Saya hak kecil sekali XL. Adalah jubah tutup molek lah. Pas kaki lah. Labuh gitu lah. Apalah. Jadi saya pun lepas sudah balik lepas pada tu saya terus balik sini. Masuk Lahore masuk maghrib ni saya terus maya. Lepas tu lalu dah agapa buat video lalu awal-awal. Saya pun kalau saya keluar pergi beli barang sekejap beli dengan suami dia. Okey, panjang dah video ni. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video dari report untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa dalam lebih kurang mungkinlah awal sikit lah saya buat, insyaAllah saya akan buat awal sikit lah. Tak ada perlu masa mahal ni lah untuk dalam report esok lah. Okey, sekali saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.